Zaman berubah, pantas berlari. Teknologi canggih menjadi seri. Namun bahasa jangan dicemari. Luhur maknanya perlu dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hakimi bin Azman sebagai moderator pada hari ini. Bahasa Melayu indah berseri, lembut tutur, tinggi maknanya. Warisan lama kekal di hati, lambang bangsa sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Batrisya binti Muhammad Arsyad. Saya sebagai ahli panel 1 untuk program ini. Tinggi gunung dari lembah, indah bahasa penuh makna. Martabatkan bahasa agar megah, jati diri bangsa kekal terpelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Auni binti Anwar Farizam. Saya ahli panel 2 anda pada hari ini. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke forum remaja hari ini dengan tajuk yang amat relevan, iaitu Jelajah Maya Bahasa Kekal, di mana hari ini kita akan menghuraikan tentang cabaran dan solusi dalam memartabatkan bahasa Melayu dalam era digital. Menurut Prof Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Umar, kemahiran bertutur ini bukan sekadar sebutan yang betul, tetapi merangkumi penguasaan struktur bahasa, nada, intonasi serta laras bahasa yang sesuai. Persoalannya, adakah kita menguasai kemahiran ini dalam dunia digital? Bersama saya pada hari ini, 2 orang ahli panel, di mana panel yang pertama adalah Dia Batrisya binti Muhammad Arsyad, di mana beliau mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda pengajian Melayu di Universiti Teknologi Mara. Selamat datang saudari. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan memperkenalkan panel kedua kita pada hari ini yang petah berbicara, iaitu saudari Nur Auni binti Anwar Farizam, di mana beliau merupakan seorang aktivis bahasa media sosial. Selamat datang saudari. Selamat datang. Terima kasih. Apa khabar panel-panel sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan slot pertama kita, iaitu saya akan mengemukakan soalan kepada para panel kita pada hari ini. Baiklah, soalan pertama saya tujukan kepada panel pertama kita, iaitu saudari Batrisya. Dalam konteks media sosial, kita lihat pelbagai singkatan, terutamanya bahasa rojak dan ejaan yang sengaja disalahgunakan. Pada pendapat saudari, apakah cabaran utama yang mengekang kemahiran bertutur yang baku dan berstruktur dalam kalangan remaja di dalam platform digital? Terima kasih pengerusi majlis. Cabaran utama yang dihadapi oleh masyarakat kini ialah fenomena minda bertutur ringkas. Fenomena ini semakin ketara dalam kalangan generasi muda yang telah memberi kesan mendalam terhadap keindahan serta ketepatan penggunaan bahasa Melayu. Fenomena ini berpunca daripada beberapa faktor utama. Yang pertama ialah penerimaan budaya remaja pada masa kini. Remaja pada masa kini menganggap penggunaan bahasa ringkas atau tidak lengkap sebagai suatu moden, pantas dan cool. Mereka lebih selesa menggunakan singkatan seperti IDK, BTW atau tak peja dalam komunikasi seharian, terutamanya di media sosial. Keadaan ini menyebabkan struktur bahasa formal dianggap ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan gaya hidup moden. Akibatnya, nilai kesantunan dan keindahan bahasa Melayu semakin terhakis dalam komunikasi seharian. Faktor yang kedua ialah ketidakseriusan struktur. Struktur bahasa Melayu yang betul sering dikorbankan
demi kelajuan menaip dan keinginan untuk berkomunikasi secara segera. Contohnya, penggunaan ayat tanpa subjek dan predikat yang lengkap atau tanda baca yang tidak betul seperti okey je lah atau nak gimana. Walaupun nampak remeh, hal ini membawa kesan yang besar kepada keupayaan seseorang menulis dan bertutur dengan tepat. Lama kelamaan, masyarakat menjadi kurang peka terhadap tata bahasa dan struktur ayat yang sepatutnya. Faktor yang ketiga ialah pengaruh bahasa asing. Penggunaan campur kuat yang berlebihan atau bahasa rojak semakin menular, terutamanya dalam kalangan pengguna media sosial. Perkataan Inggeris seperti like, basically atau literally diselitkan dalam ayat bahasa Melayu tanpa keperluan yang sebenar. Fenomena ini bukan sahaja melemahkan sebutan dan tata bahasa Melayu, malah menjejaskan keaslian serta memartabatkan bahasa kita sendiri. Ini secara tidak langsung menjelaskan kemerosotan dalam penggunaan bahasa formal, sopan dan beradab. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahawa fenomena minda bertutur ringkas ini perlu ditangani dengan lebih serius. Masyarakat, terutamanya golongan remaja, harus diberi kesedaran tentang kepentingan menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Bahasa mencerminkan jati diri bangsa kita. Jika kita mengabaikannya, maka hilanglah sebahagian daripada warisan dan maruah bangsa kita. Baiklah, terima kasih saudari Batrisha. Sungguh menarik sekali kupasan panel pertama kita. Baiklah, secara kesimpulannya yang saya boleh utarakan terhadap hujah daripada panel pertama iaitu Batrisha, jelaslah bahawa singkatan perkataan ini merupakan satu perkara yang membimbangkan dalam persekitaran masyarakat. Terutamanya pada hari ini masyarakat kebiasaannya menggunakan singkatan perkataan ini di dalam platform media sosial untuk berhubung antara satu sama lain, tetapi mereka menggunakan singkatan perkataan dan ini mewujudkan rasa kebimbangan di dalam persekitaran masyarakat, dan masyarakat yang mempunyai kesedaran, terutamanya pelajar sekolah yang masih belajar tentang bahasa Melayu dan tata bahasa yang baik, perlulah memberikan kesedaran kepada masyarakat lain tentang pentingnya dalam penggunaan tata bahasa dalam perkataan ataupun ayat yang betul. Baiklah, seterusnya fenomena minda bertutur ringkas. Bagaimana pula panel kedua iaitu saudari Auni melihat cabaran ini dari sudut peranan bahasa Melayu sebagai medium ilmu di ruang digital? Saya bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh saudari Batrisha. Cabaran utama yang ingin saya tekankan di sini ialah kemerosotan kefasihan laras bahasa ilmu dalam kalangan remaja. Pada masa kini, majoriti kandungan digital yang terdapat dalam bahasa Melayu lebih tertumpu kepada hiburan ringan atau kandungan bersifat santai seperti video parodi, lawak jenaka, vlog harian dan kandungan media sosial. Walaupun tidak dinafikan bahawa kandungan seperti ini mempunyai nilai hiburan dan daya tarikan tersendiri, namun ia secara tidak langsung mengurangkan pendedahan remaja terhadap penggunaan laras bahasa ilmiah yang lebih formal, tepat dan mendalam. Laras bahasa ilmu biasanya kaya dengan kosakata tinggi, struktur ayat yang kompleks dan penggunaan istilah teknikal yang sesuai mengikut bidang tertentu. Ketiadaan pendedahan secara konsisten terhadap gaya bahasa ini menyebabkan remaja sukar untuk memahami dan menggunakan bahasa ilmiah dengan betul, sama ada dalam komunikasi lisan maupun penulisan akademik. Hal ini semakin ketara apabila mereka diminta untuk menyampaikan sesuatu bentuk ilmu seperti berpidato, berforum, berdebat atau menghasilkan esei akademik. Mereka akan mengalami kesukaran dalam memilih diksi yang tepat, menyusun ayat secara tersusun dan menyampaikan mesej dengan intonasi yang bersesuaian. Lebih membimbangkan,
kelemahan dalam kefasihan laras bahasa ilmu ini boleh menjejaskan keyakinan diri dan kemampuan mereka untuk bersaing dalam bidang akademik secara profesional. Baiklah, terima kasih saudari Auni atas hujah yang telah disampaikan sebentar tadi. Baiklah, secara kesimpulannya saya boleh rumuskan pada hari ini tentang hujah yang telah disampaikan oleh Auni sebentar tadi, di mana kefasihan dalam laras bahasa dalam kalangan remaja terutamanya sangatlah penting dan perlu dititik beratkan pada hari ini, kerana golongan remaja pada hari ini merupakan aset utama dalam negara kita, kerana mereka ini merupakan pewaris tamadun bahasa Melayu pada masa akan datang dan mereka merupakan pihak yang paling penting dalam menerajui kefasihan laras bahasa Melayu. Baiklah, berdasarkan cabaran yang dibentangkan, kita perlu mencari jalan penyelesaian merujuk kepada elemen KPPB, di mana tugasan ini memerlukan kita menggunakan aspek kreativiti dan komunikasi. Baiklah, panel kedua, sebagai aktivis digital, apakah solusi kreatif yang boleh dilakukan remaja untuk memartabatkan bahasa Melayu, khususnya dalam mengekalkan struktur bahasa dan sebutan yang betul di era digital? Saya mencadangkan satu inisiatif yang boleh digelar sebagai gerakan penciptaan kandungan berbaku. Dalam era digital masa kini, kita tidak dapat menafikan pengaruh besar media sosial dalam kehidupan remaja dan sudah tentu kita tidak mampu untuk menyekat sepenuhnya penggunaan platform seperti TikTok, Instagram Reels atau YouTube Shorts. Namun begitu, apa yang kita boleh lakukan ialah mengubah corak penggunaan media sosial tersebut ke arah yang lebih bermanfaat dan memperkasa bahasa kebangsaan. Solusi pertama ialah melalui inovasi format kandungan. Remaja digalakkan untuk mencipta kandungan digital seperti video pendek, podcast atau animasi yang menggunakan bahasa Melayu baku sepenuhnya. Kandungan ini mestilah disampaikan dengan naratif yang menarik, ringkas serta relevan dengan minat golongan muda. Penekanan khusus boleh diberikan kepada aspek intonasi yang betul untuk membezakan fungsi kata seperti intonasi menaik untuk pertanyaan atau penekanan pada subjek dan predikat dalam ayat. Seterusnya, saya mencadangkan pelaksanaan projek kolaboratif dalam talian secara berkumpulan seperti melalui modul KPPB C3, Kolaboratif, Kreatif, Kritikal dan Berfikir Aras Tinggi. Dalam projek ini, pelajar boleh menghasilkan kamus visual digital, infografik interaktif atau bahan visual yang menerangkan konsep tata bahasa dan ejaan bahasa Melayu dengan cara yang lebih menarik dan mudah difahami. Ini bukan sahaja menggalakkan pemahaman mendalam tentang sistem bahasa, tetapi juga memupuk semangat kerjasama dan kreativiti dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, penggunaan modul interaktif atau aplikasi berasaskan kecerdasan buatan AI perlu diperluaskan. Aplikasi ini boleh digunakan untuk memberi maklum balas serta real-time feedback kepada pengguna berkaitan kesalahan ejaan, struktur ayat, penggunaan imbuhan dan sebagainya. Dengan adanya sistem pembetulan yang responsif ini, pengguna dapat belajar secara langsung daripada kesalahan mereka sekaligus memperbaiki penguasaan bahasa dengan lebih berkesan. Gabungan ketiga-tiga solusi ini diharapkan dapat mewujudkan satu gelombang baharu dalam penggunaan bahasa Melayu baku di alam digital yang lebih kreatif, tersusun dan relevan. Baiklah, terima kasih atas hujah dan pendapat yang telah disampaikan oleh saudari Auni sebentar tadi. Baiklah, jadi jelaslah di sini bahawa sosial media terutamanya dalam platform-platform yang menjadi gunaan utama dalam persekitaran masyarakat seperti TikTok dan sebagainya memberi pengaruh utama
terhadap persekitaran masyarakat, dan secara tidak langsung pempengaruh-pempengaruh yang berada di dalam negara kita juga turut memainkan peranan yang penting dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul, tata bahasanya, dan menggunakan bahasa Melayu yang lengkap. Secara tidak langsung dapat memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang pentingnya dalam menghayati kefasihan bahasa Melayu itu sendiri. Baiklah, cadangan yang amat relevan telah disampaikan oleh saudari Auni sebentar tadi. Jadi kita akan beralih kepada panel yang pertama, iaitu saudari Batrisha. Bagaimanakah institusi pendidikan boleh bekerjasama dengan remaja untuk menerapkan laras bahasa yang betul dalam aktiviti bertutur seperti berbual, berbincang dan berceramah? Institut perlu menjadi fasilitator. Jadi saya mencadangkan untuk melakukan simulasi holistik. Institut pendidikan perlu menyediakan pendekatan pembelajaran yang interaktif melalui simulasi bertutur pelbagai situasi. Contohnya berbincang. Berbincang memerlukan nada dan jeda yang lebih santai berbanding dengan modul berceramah. Apabila berceramah, kita perlu menggunakan laras bahasa yang formal dan intonasi yang lebih tegas. Pendekatan ini membantu pelajar untuk menyesuaikan gaya pertuturan mengikut konteks sosial dan profesional. Modul juga boleh diselitkan dengan penggunaan teknologi seperti aplikasi interaktif ataupun rakaman video bagi menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Yang kedua, penilaian berkesan. Penilaian berfokus struktur. Penilaian kemahiran bertutur perlu menekankan ketetapan struktur bahasa, bukan hanya kelancaran. Ini bermaksud pelajar perlu dinilai berdasarkan penggunaan tata bahasa, kosakata dan kejelasan penyampaian. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Prof. Asmah yang menegaskan pentingnya ketepatan struktur dalam komunikasi. Penilaian seperti ini menggalakkan pelajar lebih berhati-hati dan berdisiplin dalam penggunaan bahasa ketika bertutur. Yang ketiga, bengkel laras bahasa. Bengkel laras bahasa wajar diadakan untuk membantu pelajar membezakan antara laras bahasa formal dan tidak formal. Dalam bengkel ini, pelajar boleh dilatih melalui beberapa aktiviti seperti lakonan situasi, debat ataupun simulasi temu duga. Aktiviti ini melatih pelajar bertutur dengan cekap, yakin dan sesuai mengikut konteks, sama ada dalam bentuk pidato, pembentangan maupun perbualan seharian. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Batrisha atas hujah dan pandangan yang telah diberikan sebentar tadi. Baiklah, saya menerima beberapa soalan daripada hadirin yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada program kita pada hari ini, iaitu program forum. Dan soalan yang pertama yang perlu saya utarakan kepada para panel pada hari ini adalah yang pertama, adakah penggunaan emoji dan singkatan dalam perbualan seharian boleh menjejaskan kemahiran bertutur jika digunakan secara berlebihan dalam kehidupan? Okey, terima kasih pada soalan tersebut. Jadi pada pandangan saya, penggunaan emoji dan singkatan dalam perbualan seharian boleh menjejaskan kemahiran bertuturan jika digunakan secara berlebihan. Hal ini kerana emoji dan singkatan tidak menggambarkan struktur bahasa yang lengkap. Apabila seseorang terlalu biasa menggunakan bentuk komunikasi ringkas seperti okey je dengan emoji senyum tu, mereka mungkin menjadi kurang peka terhadap penggunaan tata bahasa dan sebutan yang betul semasa bertutur. Namun begitu, jika digunakan secara sederhana dan dalam konteks yang tidak formal seperti bersembang dengan rakan melalui media sosial, penggunaannya masih boleh diterima. Ia membantu penyampaian emosi dan menjimatkan masa. Jadi kesimpulannya, penggunaan emoji dan singkatan tidak salah, tetapi pelajar perlu tahu membezakan situasi yang formal dan juga yang tidak formal dalam situasi rasmi seperti temu duga atau pembentangan. Penggunaan bahasa yang lengkap dan tepat perlu diutamakan agar kemahiran bertutur tidak terjejas. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang telah diberikan
oleh saudari Batrisha sebentar tadi, saya harap jawapan yang telah disampaikan sebentar tadi dapat difahami dengan jelas oleh hadirin yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam program forum kita pada hari ini. Baiklah, kita akan beralih kepada soalan yang berikutnya daripada hadirin kita pada hari ini. Jadi soalan ini berbunyi, bagaimana cara untuk menguasai laras bahasa formal sekiranya selalu bertutur dalam laras bahasa yang santai? Terima kasih saudara moderator. Soalan ini sangat relevan terutamanya bagi golongan muda yang terbiasa berkomunikasi secara santai di media sosial dan dalam kehidupan seharian. Sebenarnya untuk menguasai laras bahasa formal, kita perlu mula dengan membiasakan diri mendengar dan membaca bahan-bahan yang menggunakan bahasa baku seperti berita, artikel, akademik, jurnal dan buku ilmiah. Ini membantu kita memahami struktur ayat yang betul dan kosakata yang sesuai. Seterusnya, latihan juga penting. Kita boleh mula berlatih menulis dalam bentuk formal. Contohnya melalui catatan refleksi, karangan atau email rasmi. Bagi pertuturan pula, cuba gunakan bahasa formal dalam konteks pembentangan, ucapan atau semasa sesi rasmi di universiti. Walaupun pada awalnya agak janggal, lama-kelamaan ia akan menjadi kebiasaan. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang telah diberikan oleh saudari Auni tadi berdasarkan soalan yang telah diutarakan oleh hadirin yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam program forum kita pada hari ini. Jadi seterusnya soalan daripada saya sendiri pula. Jadi soalan saya ingin kedua-dua panel jawab soalan saya. Okey. Baik, soalan saya yang pertama, soalan saya memang satu je. Soalan saya, adakah penggunaan dialek bagi setiap negeri di negara kita ini memberi pengaruh kepada kefasihan laras bahasa dalam kalangan masyarakat di negara kita? Terima kasih moderator atas soalan yang telah diberikan. Ya, pengaruh dialek setiap negeri sememangnya memberikan kesan kepada kefasihan laras bahasa dalam kalangan masyarakat di negara kita. Secara positifnya, dialek mencerminkan kepelbagaian budaya dan identiti etnik yang kaya di Malaysia. Ia mengukuhkan jati diri negara dan memupuk rasa kekitaan dalam kalangan masyarakat setempat. Dialek juga menjadi medium komunikasi dalam konteks tempatan serta menyumbang kepada keunikan dan keindahan bahasa Melayu itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, penguasaan pelbagai dialek dapat membantu pelajar memahami variasi bahasa yang digunakan dalam konteks sosial yang berbeza. Namun begitu, kesan negatif turut wujud apabila penggunaan dialek yang berlebihan dalam kehidupan seharian. Ia boleh menjejaskan kefasihan laras bahasa formal atau baku, terutamanya dalam konteks pendidikan dan urusan rasmi. Pelajar yang terbiasa bertutur dalam dialek mungkin mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan laras bahasa ilmiah seperti dalam penulisan, karangan, pembentangan akademik atau forum. Tambahan pula, pengaruh dialek yang kuat boleh membawa kepada kesalahan sebutan, nahu dan struktur ayat apabila berkomunikasi dalam bahasa standard. Walau bagaimanapun, dialek ialah satu khazanah bahasa yang perlu dihargai. Namun penggunaannya perlulah seimbang dan kontekstual agar tidak menjejaskan penguasaan laras bahasa formal yang diperlukan dalam urusan rasmi dan pendidikan. Baiklah, secara keseluruhan simpulan yang saya boleh buat pada hari ini berdasarkan hujah ataupun pendapat yang telah disampaikan oleh kedua-dua panel kita pada hari ini adalah yang pertama, saya yakin bahawa setiap pihak di negara kita ini perlu memainkan peranan yang penting dalam melestarikan kefasihan laras bahasa Melayu itu sendiri.
kerana laras bahasa Melayu ini merupakan satu komponen yang penting di dalam negara kita agar bahasa Melayu ini kekal relevan hinggalah ke zaman-zaman yang akan datang. Baiklah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini, iaitu saudari Batrisha dan saudari Auni. Saya akhiri forum ini dengan serangkap pantun. Terbang tinggi burung merpati, hinggap sebentar di hujung jerami. Bahasa Melayu usah dilupai, jadi warisan sepanjang zaman abadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.